tutup aurat tapi uish, ketat. Ketat tu macam seakan-akan dia telanjang. Ariyat, kasiat, mumilat, fituruqa. Macam dah memang macam bagaikan telanjang dekat tengah jalan, berjalan orang tengok pelik-pelik sangat. Kadang-kadang nampak sampai seluar dalam pun nampak berbekas. Oi, tolonglah bang, aib kot. Kan? Dan hari ni ada fashion pula orang perempuan dia suka pakai putih. Dia putih. Bagus putih ni. Ya, memang Nabi suka putih, tetapi orang perempuan kalau putih itu mendatangkan mudarat, ni mesti nak pergi haji ni. Nak pergi haji, nak pergi tanah haram, nak pergi Mekah, Madinah, oh semua pakai jubah. Masya-Allah, putih semua. Dia kata bila putih ni sunnah Nabi untuk pergi Mekah. Betul untuk orang lelaki. Orang perempuan kalau pakai putih nampak tali baju dalam, nampak bekas luar dalam, nampak dalam. Kalau bila nampak cahaya dekat airport tu nampak batang kaki, dah jadi haram dah bos. Sebab apa? Benda tu masih kelihatan.